Fenomena perkongsian berlebihan atau oversharing di media sosial kini semakin dikaitkan dengan keperluan mendapatkan validasi sosial. Dorongan untuk menerima pengiktirafan dalam bentuk tanda like dan komen mendorong sebahagian pengguna berkongsi emosi, pengalaman serta kehidupan peribadi secara terbuka di platform digital. Menurut laporan media dan pemerhatian, budaya ini turut dipengaruhi oleh sifat media sosial yang mengutamakan pelibatan pengguna sekaligus menjadikan reaksi dalam talian sebagai ukuran penerimaan sosial. Selain itu, pihak berkuasa dan pemerhati keselamatan digital turut mengingatkan bahawa perkongsian maklumat peribadi secara berlebihan boleh mendedahkan pengguna kepada risiko keselamatan termasuk penyalahgunaan data dan pencerobohan privasi. Sehubungan itu, masyarakat disarankan untuk lebih peka terhadap batas perkongsian di media sosial agar keperluan untuk berkongsi tidak mengatasi aspek keselamatan diri dan kesejahteraan diri. Saya Ilmi Nadirah melaporkan dari Nilai.